Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, jom kita cari parking motor dekat IOI City Mall di Putrajaya. Okey, kita tengok signboard ni. Kita akan jalan straight lagi sehingga kita dapat nampak IOI City Mall punya signboard. Yang ni ikut kanan, jangan masuk kiri, nanti kita pergi hospital. Okey, kan nampak signboard ni, Persimpangan Putra. Depan tu sikit ada simpang ke kiri. Dia ada tulis IOI City Mall. Tapi jangan ambil kiri terus sebab akan kedengkil. Kita ikut lane IOI. Sampai je simpang ni, ambil naik atas. Selepas dah agak-agak naik atas ni, ke kanan ni. Maksudnya yang simpang tengah lah IOI City Mall. Straight lagi kita akan nampak bangunan IOI tu di sebelah kiri. Ini New Wing. Kalau nak parking kat New Wing, kita straight, jangan masuk kiri. Akan straight lagi selepas pintu masuk parking kereta yang ini. Terus akan nampak signboard motosikal. Lepas tu masuk U-turn kiri. Dia U-turn dia tajam tau. Kena slow sikit. Dia tajam tu U-turn dia. Lepas tu masuklah parking New Wing. New Wing ni dia kalau belah East Coast. East Coast. Okey, lepas tu ambil tiket dulu. Harga dia RM2 kalau weekend, RM1 kalau weekday. Tu dah masuk sini bolehlah cari parking dekat mana-mana. Parkirlah. Ni kita nak ke satu lagi parking motor yang berada di Old Wing. Old Wing ni dia dekat Westcourt. Westcourt yang ada GSC tu juga. Dia belah Decathlon. Okey. Kalau jalan tadi, kalau daripada sana kita straight je, tak payah masuk kiri tadi. Ni sebab aku keluar daripada New Wing. So aku akan tunjuk video dari situlah tadi. Sampai hujung ni, memang tak boleh belok kanan pun. Kena belok kiri. Belok kiri kita akan nampak di sebelah dinding tu akan ada lambang motor. Dia more parking. Lepas tu untuk keluar, tu nampak tak? Parking motosikal. Naik atas tu, masuk ikut divider belah kanan ni. Jangan belah sini keluar terus. Tu masuk ikut divider ni. Lepas tu sini tempat bayar parking dia. Tengok parking banyak-banyak ni. Bolehlah masuk ikut sana tadi. Okey, itu saja video untuk kali ni, di mana kita nak cari parking motor di IOI City Mall Putrajaya. Okey, sekarang jom balik.